Kalau seorang ahli politik boleh menampar seorang mahasiswa di hadapan ramai orang, apa yang menghalang perkara ini tidak berlaku lagi di masa akan datang kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Baru-baru ini saya telah membuat satu laporan polis mengenai saya telah ditampar oleh salah seorang ahli politik di hadapan ramai orang. Sebagai cucu kepada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, saya dibesarkan dengan nilai bahawasanya maruah manusia mesti dipertahankan, kezaliman mesti ditegur dan kebenaran tidak perlu didiamkan. Atas sebab itu saya tampil bukan sahaja untuk mempertahankan diri sendiri dan maruah keluarga saya, tetapi juga maruah mahasiswa yang saya juga wakili. Ramai yang bertanya kenapa saya baru bersuara. Jawapan saya mudah, sebab saya tidak ingin mengambil isu ini sebagai isu peribadi semata-mata. Saya mahu rakyat Malaysia mengambil isu ini dan melihat isu ini sebagai isu maruah. Maruah seorang mahasiswa, maruah seorang penuntut ilmu di institusi pendidikan dan maruah sebuah keluarga yang tidak pernah mengajar anak cucunya untuk tunduk kepada penghinaan. Tidak kiralah dia background apa pun, ahli politik yang mana pun, saya tidak akan tunduk. Kejadian berlaku pada 20 Mei 2026 sekitar pukul 6 petang di program Pemerkasaan Bangsa 2.0 yang dianjurkan oleh pihak UiTM, yang dihadiri oleh pengurusan UiTM dan MPP UiTM se-Malaysia. Saya boleh sahaja memilih untuk berdiam diri dan melupakan apa yang telah berlaku. Tetapi jika saya berdiam diri, saya seolah-olah merelakan satu mesej yang salah disampaikan kepada generasi muda dan saya tidak pertahankan maruah keluarga saya. So, apa mesej yang salah yang akan disampaikan kepada generasi muda? Simple. Kalau saya berdiam diri, ibarat macam saya mengaku bahawasanya penghinaan ini boleh diterima. Kuasa seseorang itu boleh mengatasi maruah diri kita. Mahasiswa tidak mempunyai hak untuk dihormati. Jadi of course, saya tidak bersetuju dengan budaya itu. Hari ini mungkin saya yang kena, hari lain mungkin mahasiswa lain yang kena. Dan saya percaya saya akan buat perkara ini, sekiranya mahasiswa lain kena, saya akan buat juga. Mungkin kena kepada pelajar yang baru tahun pertama masuk universiti, yang mungkin anak kepada mana-mana ibu bapa yang menghantar dia ke universiti untuk menimba ilmu, untuk membawa ilmu pulang, tetapi bawa penghinaan pula. Saya tidak mencari populariti, saya tidak mencari simpati, saya hanya ingin menuntut keadilan. Dan saya mahu satu mesej yang jelas yang dihantar kepada semua pihak. Tidak kira setinggi mana kedudukan seorang itu, maruah keluarga orang tidak boleh dipijak. Tidak kira sebesar mana jawatan seseorang, maruah seorang mahasiswa harus dihormati. Saya bersuara hari ini kerana tidak ingin perkara yang sama berlaku kepada mahasiswa yang lain. Jika mempertahankan maruah keluarga dan maruah mahasiswa memberikan saya menghadapi segala tekanan daripada pelbagai pihak, itulah harga yang saya sanggup bayar untuk mempertahankan maruah keluarga saya dan maruah mahasiswa. Sebab maruah tidak boleh dijual beli, dan kerana masa depan mahasiswa Malaysia jauh lebih besar daripada diri saya sendiri. Saya memerlukan permohonan maaf secara terbuka daripada ahli politik tersebut kepada saya. Semoga yang terbaik untuk semua. Doakan saya. Assalamualaikum. Ramai dengar saya ditampar, tetapi ramai lagi yang tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada ketika itu, pada hari itu. Ramai juga yang meminta supaya saya menerangkan sepenuhnya tentang kronologi yang berlaku yang menyebabkan saya buat laporan polis. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang perkara yang berlaku berdasarkan apa yang saya alami sendiri pada 20 Mei 2026. Ketika itu saya menghadiri program Pemerkasaan Bangsa 2.0 di Ilmu Institut Latihan Memperkasa Ummah di Janda Baik Pahang yang dianjurkan oleh UiTM. Program tersebut dihadiri dengan pengurusan UiTM dan MPP UiTM se-Malaysia. Selesai sesi ceramah, satu sesi bergambar diadakan di atas pentas bersama penceramah jemputan. Selepas sesi bergambar tamat, kami semua ingin menuju ke Dewan Makan untuk sesi makan. Ketika itulah saya menegur beliau dengan penuh rasa hormat, ingin bergambar dengan beliau sebagai tanda terima kasih daripada saya untuk datang beri ceramah ke program UiTM. Dalam perbualan tersebut, Timbalan Naib Chancellor UiTM memberitahu kepada beliau bahawasanya saya merupakan cucu kepada arwah almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Selepas itu, menurut ingatan saya, perbualan seterusnya berubah kepada isu politik. Beliau seterusnya memberikan pandangan tentang parti PAS, dan saya masih ingat di ingatan saya, PAS pembelut dikeluarkan dari mulut beliau. Kemudian berlaku satu tindakan yang saya pun terkejut, yang ada di sekitar saya ketika itu 10 hingga 15 orang, dan ketika itulah pipi kiri saya ditampar oleh tangan kanan beliau.
Tamparan itu tidak terlalu kuat, tidak terlalu slow, tetapi kepala saya bergerak macam ni. Cukup untuk membuat maruah saya tercalar. Saya rasa malu ketika itu. Namun saya tidak membalas apa-apa tindakan waktu itu, bukan kerana saya takut, tetapi kerana saya menghormati seorang yang lebih tua daripada saya dan jawatan dia ataupun kedudukan individu tersebut pada waktu itu. Apa yang lebih memberi kesan kepada saya bukanlah sakit di wajah saya tu, tetapi rasa malu dan terhina kerana perkara itu berlaku di hadapan ramai orang. Sebab itu saya mengambil keputusan untuk membuat laporan polis, dan saya percaya perkara ini tidak patut berlaku kepada mana-mana mahasiswa di Malaysia. Tidak kira latar belakang politik, tidak kira latar belakang keluarga dan kedudukan seseorang individu tersebut. Tidak patut dilakukan kepada mana-mana orang. Saya serahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan menentukan fakta-fakta kejadian. Di tempat itu juga ada beberapa orang saksi. Apa yang saya kongsi hari ini hanyalah kronologi apa yang saya alami sendiri. Tidak ada kaitan dengan pihak yang lain. Akhir sekali, terima kasih kepada semua orang yang mengikuti kes ini secara matang dan profesional. Itu saja apa-apa saya akan update di sini. Assalamualaikum.